bagi tahu ubat demam ni. Kalau demam, ambil madu campur dengan ayak bali. Campur dua tu, minum 4 jam sekali. Makan madu dengan ayak bali. Ubat demam paling mujarab. Madu campur bali. Ubat demam paling mujarab. Lepas tu ambil minyak zaitun, buh di sendi-sendi. Sendi. Ni cara nak berubat demam. Madu dengan bali setiap 4 jam. Lepas tu di sendi-sendi tubuh kita ni sapu dengan minyak zaitun. Tubuh kita ada 360 sendi. Kira tengok. Semua ada 360 sendi. Buh sikit-sikit calik-calik. Ni sendi, ni sendi, ni sendi, ni sendi. Banyak sendi. Semua ada 360 sendi. Maka bubuh sikit-sikit calik-calik di semua sendi ketika demam. Yang paling best, sedap pun sedap. Nak sedap lagi macam mana? Madu tu sedap lah. Buah bali memang sedap. Lepas tu nak bagi sedap lagi mana? Bubuh daun pandan. Minum. Habis suruh mak buat lagi. Yang suami minum. Buat lagi. Sedap. Nak sedap. Daun pandan adalah, apa kelebihannya? Dia menurunkan gula dalam badan dan menurunkan darah tinggi dalam badan. Daun pandan. Boleh? Siapa nak buat?